So hari ni Awi nak ajak perempuan semua. Sejujurnya saya terkejut dan saya tengok Kak Awi Manik dia pakai pembaris Awesome Ruler untuk buat pola. Rupanya ada benda lagi yang saya jumpa dekat Awesome Ruler ni. Jom kita tengok. Saya buat pola seluar semua pakai Awesome Ruler. Lagi best dekat sini dia ada basi dah. Dia ada basi suku setengah, 3/4 dan 1 inci. Macam dekat bahagian band pinggang seluar ni kan, dia ada basi setengah inci. So saya gunakan penanda pen merah untuk menunjukkan ini adalah basi dia. So nampak saya terus letak sahaja. Oi, senang betul pakai ni. Tengok saya tanda semua. So basi dekat atas setengah inci, basi dekat sisi pun setengah inci dan basi dekat bawah 1 inci setengah. Biasanya untuk seluar 1 inci setengah lah. Tapi kalau korang nak buat basi 1 inci, korang boleh guna lebar ni. Lebar ni memang ada 1 inci. Contoh Contoh saya gariskan kat sini. Ni 1 inci ni. Ataupun nak mudah, ambil je sebaris ni 1 inci. Macam ni. Saya pun terkejut tengok function baris ni. Luar biasa. So kalau setengah inci macam mana? Setengah inci tengoklah ni. Ni ada setengah inci kan. Kita gariskan lah setengah inci. Senang betul buat basi pakai pembaris ni. Sebab dia nampak terus garisan dekat sebelah dalam tu. Nampak? Patutlah Kak Awi Manik pun guna pembaris Awesome Ruler ni. Sebab senang nak buat pola. Satu untuk semua dengan kualiti yang luar biasa. Nampak tu, bila campak pun tak patah. Alhamdulillah, untuk kali ni setelah update beberapa kali, kami dapat kuantiti lebih daripada 15,000 unit terjual. Alhamdulillah, kami dah jual daripada 2021 dan ramai yang dah beli. Kan cuba komen sikit siapa yang dah beli, kita bagi feedback. Kepada siapa yang belum beli, ya betul, pembaris ini satu untuk semua. Anda dah boleh simpan dulu pembaris kuning tu dan cuba untuk ni. Sebab atas meja tadi perasan tak? Tak ada barang-barang pembaris kuning sebab pembaris kuning mungkin banyak sikit kan. Tapi yang ni satu untuk semua. So tunggu apa lagi? Beli dalam beg kuning sekarang.